So bangun pagi jam lebih kurang pukul 6.46 ke pukul 7 lah. Hari ni mendung kita nak mulakan projek. Masih hujan renyai-renyai. So jom kita set up bengkel kita dulu. Hari ni hujan, sejuk sikit lah, tapi nyamuk pasti banyak guys. So kita mampir di bengkel kita guys. Ini motor yang kita nak buat hari ni. Okay, so rim out. Okay, jangan guys. So exhaust, dia langgar itu exhaust ni. So arm belakang patah. Cover set. Okay, out. Right. So lampu pun patah guys patah. Pun kita ganti juga guys. Right. Ni. Cut out. Okay. Kita tengok. Rasa kena beli kat yang belakang ni. Pecah agak kabel ni. So ni dah lari pecah. Okay, harap ada lah ini. So kita nak start buka lah. Baik guys, saya akan buka cover set dulu. Sebelum tu kita cek kotak dulu. Meja satu kat sini, senang kita nak buat kerja. Set up kita punya tool, pack satu, socket set. Okay, ni ring set, common dengan ring set. Ada lengki yang diperlukan. Ini paling penting kan ni, T. Right, dah ada sedia lagi ni drill. Hari ni kita nak tanggalkan dulu cover set. Nak buka semua cover set ni, nak buka lampu. Okay guys, jom. So nak buka, kita nak keluarkan signal signal ni tak pecah, boleh pakai lagi. So yang belah sini pun masih okey. Right. Kita buka skru. And then nak buka. So buka dia. Okey, tanggalkan. Right. Ni masih lagi boleh pakai, tak ada pecah. So ni dah pecah ni. Okay, dah celah. Saya buka dia pun dah crack lah. So sekarang kita ambil dia punya signal. So dia okay. Right. So simpan. So yang ni semua klip ni kita ambil kita nak pakai mula. So kita longgok tepi ni tu. Ni dia ada crack sini crack sini, kat sini dan sini lah. Kita nak keluarkan lampu ni, kita nak borgam tu lah guys. Okay, so sekarang kita nak buka lampu ni. So kita perlukan key slope. Alright. Okay, pergi slope. Nak ambil kan? Kita ikut mana? Masih. Buka dulu macam ada. Ini buka. Buka kan? Panas. Semua dah buka. Okay, kita nak cuba gam ni lah. Kita nak jahit balik. Okay, pecah. Okay, pecah sini. Kemudian, okay guys. Dah. Ini crack guys Kita panaskan lah. Right, sini crack.
Sikit dah. Dan depan pun sama juga. Okay, bawah ni crack. So jahit lagi. Dalam guys tak nampak. So kita nak buka head kepala ni. Right. So dia ada skru kat bawah ni. Okay. Sama pump brake pecah. Okay, patah ni. Dia punya kena kali nanti satu set ni. Aduh. So meter masih lagi okey. Ada yang patah. Alright. Masih lagi okey. So yang mungkin nak bengkok ni lah. Bengkok. So yang ni patah. Ganti ni. Guys. Yang ni tak boleh pakai dah. Sini patah. Okay. So kapan ni? Jangan simpan-simpan. Kita try longgarkan ni. So dia tetap sengit guys. So batang ni kena tukar. Ni. Buka dia punya bawah ni, minyak kaki ni dengan ni lah. Okay. Alright, so kita buka belah sini dulu. Barang yang tak boleh nak pakai dah. Alright. Semua barang-barang yang pecah. Buang dulu. Semua simpan. Oh. Agak berpecah guys. Tengok. Oh sayang. Karbon. Right. Supir dah. Okay guys, kita nak buka kapal set. Okay guys, inner dia masih okey. Kita ambil inner ni. Ini dia okey ya. Yes. Ini masih lagi okey. Alright, yang ni kita dah buka. Masih lagi okey lah. So saya nak buka sini. Kan. Biasa. So yang ni base, ni pa base. Okay guys.
Alright guys, kita dah buka semua. Okay, so masalah sekarang pada handle lah. Kita nak buka handle, kita nak ni. So yang ni boleh buka pakai lagi. So kita akan simpan. Okay, simpan, boleh pakai lagi. Okay, ni boleh pakai lagi, cantik lagi. So ni barang-barang kita nak buang guys. So yang ni tercabut. So koyak guys koyak sikit. Tak apa, kita potong. Kita pakai sementara dulu. Okay, kita potong sikit. Kita pecah, klip dia benda hilang. Dan kita nak tukar ni stander ni. Kejap, saya nak kena pergi cari dulu. Yang lain masih lagi okey saya tengok. Pecah guys. So kita nak cuba buka ni dulu. And then kita nak ganti depan ni dulu. Kemek ni. Alright. So sekarang kita nak buka exhaust ni. Okay. Ni kawan suruh buang lagi. So ni keadaan dia. Bengkok sikit guys ni. Kita kena ketuk luar ni. Agaknya patah. Tak apa, kita cari yang lain. Okay guys, harap Syah tidak dulu guys. Out guys. So tengok habis guys. Okay, tengok ikut dah. So saya nak try tengok tongkat ni macam mana. So kita masuk tayar dulu. Nak pegang lagi pegang. Okay, oh. Sekarang ni Alhamdulillah kita dah dapat second hand. So ingat nak spray dulu. Ada karat-karat sikit. Kita tunggu DIY buka. So kita cari barang dulu guys. Kita pergi DIY sekejap beli cat. Spray kita bakar dulu Bakar dulu bagi besi ni panas. Okay, cara dia. Okay, kayu api sikit. Kita dah gam lah, lepas tu kita welding plastik lah. Okay, welding plastik pakai kabel tie. Okay, panaskan kabel tie tu. Sini, situ guys. Alright, siap, restore. Okay, so sini kita dah welding juga. Sini pun kita welding kat dalam guys. Alright, kita cuci sikit. Okay, masalah lampu selesai. Kita dah basuh.
Kita nak kering kan, kita pasang. Kita tunggu kering, lepas tu kita nak spray sikit lah air layang je. Aduh, tak perasan guys, kat sini pula ada satu. Tak apa, kita try gam dulu. So kita ni jahit. Okay, selesai guys, buat lah. Okay, palang-palang dah buka guys. Kita cuci dah guys. Cuci macam baru sikit. Okay guys, clear sikit. Guys, kita dah pasang. So kita dah buang ni kacang ni. Okay, kita dah pasang. So kita tunggu nak pasang ni guys. So kering jap. Buka bawah ni, satu saya dah buka. So satu lagi lah. Okay, sebut. Ya. Satu bawah masuk lah atas ni. Masuk dulu bagi ni. Skru dia. Mana skru dia? Ni kan? Atas juga. Okay guys, dah pasang guys. Nak ketatkan je guys. Banyak susah masuk. Pakai sementara dulu exhaust ni. Dari atas tu. Ini yang lama ada. So kita nak cuci jap. Ada satu part yang tak ada. Owner lama ada bagi kita inner. And then kita dah check tadi mana yang nak pakai. Cuma ada satu part lah tak ada. Okay, yang tu nanti kita cari lah. Guys, kita jemur dulu guys. Bagi kering dulu. Jangan kita pasang. Kita pasang dulu inner depan. Okay, harap okey lah kot. Cuma cara bala lah, standard lah. Barang dah simpan lama. Okay, guys. Kamu hidup lah guys. So kita sambung. Ni okey dah. Okay guys. Sikit lagi. Tak hidup pula. Esok kita bagi hidup. Right. Guys, so kita jumper Swiss untuk. So dah hidup. So kita nak try pasang handle lagi. Tengok macam mana. Dah hidup. Okay guys, patah. Kita dah siap jahit dah sikit. Sementara nak dapat yang baru. Oh, belakang ni patah. Siap. Terbaru. 2 hari kita kerjakan. Itu pun tak pulih ni lah. Okay, exhaust tak ganti lagi. Ada beberapa cover set kena ganti lah. Inner. Okay, yang lain selesai. Okay.